Okey, hai dan assalamualaikum semua. Saya dekat kebun saya. Ni kebun saya sendirilah. So, saya berada dekat hujung kebun saya ni, hujung yang main entrance yang ada rumah kebun tu dekat jauh dekat sanalah. Dekat 800 meter macam tu jauh. Dan saya sekarang ni sedang buat repair pagar elektrik. Saya nak buat connection, saya nak sambung sini ke pagar lain kan. Masalahnya sekarang pagar elektrik sedang on. Nampak tak? Nampak 10,000 volt ni. Macam mana saya nak buat connection kan? Macam mana saya nak buat connection? Dua-dua ni on. Macam mana saya nak buat connection? Takkan saya nak kena bawa kereta saya, lepas tu saya kena pergi dekat rumah kebun tu, semata-mata saya nak off pagar elektrik kan? Bagi saya macam, aduh, susah lah nak buat kerja macam tu. Ataupun saya kena buat kerja dua orang. Maksudnya seorang pergi off, seorang pergi repair pagar ni kan? Masalahnya saya kena call dia, kena on off. Sebab itulah kelebihan menggunakan IoT macam ni lah. Bila kita guna IoT kan, kita boleh off pagar elektrik ni menggunakan handphone sahaja. So, sekarang ni pagar elektrik saya sedang on. Nampak ada tulis situ pagar elektrik. Dan kita boleh offkan saja. Kita off je kat handphone. Tak perlu kita nak pergi mana-mana. Tak perlu, dan kita boleh test pagar elektrik tu. Tengok dah tak ada. Dah tak ada elektrik, nampak? Saya boleh pegang. Boleh pegang. Lepas tu kalau kita on balik. Kalau kita on balik kan. Okey, ni dah on balik. Okey. Nampak? Dah ada current balik. Dah ada current balik lah. So kalau dah ada current balik ni, memang tak beranilah nak pegang kan. Memang tak beranilah pegang. Kalau tak nanti kena current. So kalau saya nak repair, saya hanya perlu off sahaja dekat sini. Saya tak perlulah nak bawa kereta saya kan, semata-mata nak pergi ke sana, semata-mata nak off pagar elektrik ni. So memang buang masa lah, buang masa. Ataupun saya tak perlu dah pekerja lagi seorang untuk standby dekat sana, semata-mata nak on off. Jadi kalau saya perlu repair, saya hanya perlu off dekat handphone. Lepas tu saya boleh buat kerja pagar elektrik lah. Dan pagar elektrik ni, dia 12,000 volt ke atas. Jadi kalau kena, memang agak terkejut lah kalau kena. Jadi sebab tu pentingnya tuan puan ada kebun yang ada IoT. Bila ada IoT ni, bukan saja kos tuan puan akan jadi rendah, tetapi pekerja tuan puan akan kurang stres dan tuan puan sendiri pun akan kurang stres lah. Kalau tak, memang stres kalau tak ada IoT ni. Okey, itu saja video kali ni. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.